Hai, Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak review satu lagi barang daripada TikTok Shop. So TikTok Shop ada hantar aku roti daripada Oban. Kalau korang tahu lah Oban ni. So dia ada hantar kat aku satu box. Dalam box tu ada 12 ada dalam 4 perisa. So perisa pertama adalah coklat lah. Coklat. Lepas tu ni blueberry. Yang ini cheese perisa keju. Lepas tu yang last ni strawberry. So hari ni aku nak review 4 perisa yang dia bagi pada aku ni. So terima kasih Oban sebab hantar aku. Oban ni dia dekat luar pun tak banyak lagi. Dekat pasar raya pun tak banyak masuk. So kalau korang nak grab Oban ni, boleh grab dekat beg kuning bawah lah. Sebab dia pun stok tak banyak. Kalau dia restock pun sekejap lepas tu dah habis. Sebab orang kata roti ni, orang kata senang lah kau nak bawa pergi kerja ke, ataupun anak-anak kau nak bawa pergi sekolah ke, memang sangat-sangat mudah lah. Benda je pun tak besar tapak tangan aku je. So jom kita makan dulu. Kita try 4 perisa ni. So sekarang aku dah buka. So dalam ni ada benda ni tau. Benda ni kau jangan makan pula. Ini kau jangan makan, ini kau buang tau. Dia memang letak sekali dalam roti tu. So roti dia datang macam ni tau. Kau nampak tak? Dia macam ada macam margarine. Aku pun tak tahu nak panggil ni apa. So jom first bite. Di atas dia ada apa? Yang atas ni sedap tau. Dia macam margarine sikit lah. So dalam dia coklat Coklat. Okay lah, quite nice lah. Coklat dia penuh loh. Tak tipu ke. Makan satu tak puas Kita try flavor nombor 2. So flavor nombor 2 kita try strawberry. Jom, let's go. So aku rasa Oban punya roti, kau tak pesan ni tau, dia memang ada yang warna kuning, margarine aku ingat ni. Tapi margarine dia sedap tau. Serius sedap. So first bite untuk strawberry punya flavor. Sedap tau. Strawberry sedap. Serius sedap. Strawberry sedap gila tau. Sumpah tau, sedap. Kau kena try tau. Coklat sedap, strawberry pun sedap. Jom kita try yang nombor 3. So yang nombor 3 ni perisa dia perisa keju Keju sama juga. Semua dia memang sama je aku ingat ni. So first bite untuk cheese Okay. Cheese dia tak ada terlalu pekat rasanya. Dia rasa light je. Dia sedap. Okay, ni dah sampai tengah-tengah baru kau rasa cheese dia sedap gila tu. Yang mula-mula kau bite tu, dia tak sampai lagi dekat dia punya cheese tu. Sumpah dah sedap. Strawberry, coklat, ini cheese, tiga-tiga ni buat masa sekarang ni memang sedap gila.
So jom kita review yang paling akhir, nombor 4. Jom. So nombor 4 yang terakhir ialah perisa berry biru. Berry biru So maknanya dalam bahasa Inggeris dia blueberry lah brother. Okay. So yang ni last Okay, yang terakhir ni blueberry ni, aku rasa blueberry ni memang sedap ni. Aku rasa lah. Jom, first bite blueberry. Memang aku dah agak. Memang sedap doh. Kau tengok ni. Apa? Tak tipu punya. Memang sedap. Empat flavor dia ni. Empat sedap. Aku rasa kalau kau makan 2 pun kau dah kenyang. Kau tak payah makan 4 lah. Aku ingat 2 pun kau dah kenyang. Mungkin kau ambil masa breakfast, mungkin lunch kau boleh ambil, dan petang tu kau boleh ambil, ataupun kau lajak sikit bawa ke malam. Memang sedap lah. Kalau kena ada air panas kan, kena dengan roti ni, Oban ni, aku ingat memang kau lah, sedap gila. So pada korang yang nak dapatkan roti Oban ni, korang boleh tekan beg kuning kat bawah. Sebab stok dia tak banyak kan. Stok dia tak banyak. Kalau dia restock pun memang habis. Okay. So kalau korang nak dapatkan roti Oban ni, korang tekan beg kuning kat bawah. Assalamualaikum.